Ni destination A kita untuk nak drop artis kita yang pertama, Fizo Omar. Kita bawa dia kat situ. Tengok dia ready ke tak. Hey, how you guys? Hai. Fizo Omar. Hai. Awak akan diturunkan dulu, Diva AA tunggu dalam kereta. Amboi. How you, Fizo? Good, good. Be careful your head. Slowly, slowly. Oh no. One step, one step. One step, okay. Ui, kat mana ni? Panas ni. Sabar, sabar. Okay, Fizo, apa perasaan? Agak cuak jugalah bila tutup mata di bawah berjalan entah mana korang pusing. Yeah. Macam Okay, tak apa. tak tahu apa ni korang nak buat ni. Okay, tahu. Save it for later. Untuk Okay. sekarang, lupa nak bagi tahu awak, kelengkapan yang awak harus ada hanyalah minda dan hati awak yang amat strong. So, barang-barang awak kita harus ambil semua. Jangan risau. Kita akan jaga dengan baik. Sumpah demi Allah. Gila. Semuanya ada kat sini eh. Spek tak boleh pakai je. Spek apa? Spek hitam. Ha. Spek hitam tak boleh nampak cool bro. Okay, clean eh. Okay, clean. Spek dekat mana? Depan. Okay, aku letak barang kau dalam beg ni. Apa yang kau bawa dalam beg ni? Wallet. Wallet pun tak boleh bawa. Wallet pun tak boleh bawa. Awak 1 boleh cari sen pun duit tak boleh bawa. Awak boleh cari duit. Okay, sekarang kita lokasi. Fizo, let's go. Okay, step eh. Okay. Slowly. Wih, korang kat mana? Dalam hutan ke apa ni? Tak ada lah. Sabar. Okay, Zo. Kat mana ni? Kau boleh lakukan. Kau apa perasaan kau sekarang? Kau rasa kau kat mana? Jom, step. Ya, tempat ni lain macam ni dalam ini tebal ni mana kau bawa ni? Yalah, apa firasat kau? Kau rasa apa? Macam ada binatang ni. Macam tak ada. Kau rasa kita kat mana? Bawa asap. Bawah asap, okey. Rasanya kita kat mana? Kau jangan buat hal weh, panas weh. Ada Ada api. apa? Kau badan tough punya tough. Ini tak komplain dengan dia ni. Okey bro, pusing kiri. Pusing kiri. Kiri, kanan sorry. Kanan. Okey, step tinggi. Step tinggi, lagi tinggi. Depan lagi. Okey, dia ada step. Dia ada step. Alright, cool. Let's go. Okey, ke hadapan. Ui. Sikit lagi. Okay, macam ni ya. Perasaan Sikit orang lagi. buta, kan? Sikit lagi. Depan. Ui, kau nak bawa aku ke mana? Okey, pusing tu. Pusing. Okey. Ke belakang. Lagi 5 step. Lagi step belakang. Step lagi. Hujung. Okey. Sampai ke hujung. Hujung dah ni. Okey, sekarang hujung lah. Okey. Weh, kat mana weh? Okey, duduk. Duduk. Okey, sabar. Duduk. Okey. Okey, bro. Very simple eh. Aku nak explain rule sesat eh. Kau ada 1 jam setengah untuk finishkan kau punya perjalanan ni. Okey, rule pertama. Charlie B. Okey? Charlie B is your main cameraman. Dia responsibility kau. Kau tak boleh tinggalkan dia no matter what. Kau kena jaga dia. Dia adalah tanggungjawab kau, okey? B. Nombor 2 pula. Kau tak boleh bagi tahu orang kau shooting. Walaupun orang tahu kau ada kamera, tapi kau kalau orang tanya kau shooting ke tak, kau kena ignore, tak adalah buat bodoh, okey? Third, apa-apa benda kau cari, apa-apa benda kau jumpa, kau dapat duit ke, kau nak cari duit ke, apa ke, kau kena declare benda tu kat kamera macam yang dia cakap, betul? Tunjuk dekat kamera. Yes, clear. Yang keempat, kau tak boleh mencuri, kau tak boleh menipu, kau tak boleh meminjam duit, kau tak boleh buat benda-benda yang haram dan sedemikian. Pakai telefon ke apa semua tak boleh. Clear? Okey, yang kelima. Kau kena declare intention kau sebelum kau buat benda tu. Contohnya, kalau kau nak naik bas, kau tak ada duit, kau kena cakap, boleh tak tumpangkan saya tak ada duit, saya nak pergi ke sana. Once diorang bagi, approve, kau baru naik. Kau tak boleh konon-kononnya naik, lepas tu tak ada duit lah. Okey? Yang keenam, kau tak boleh mengaku diri kau artis kat siapa-siapa pun. Kalau dia tanya kau selebriti ke apa, no. Kalau diorang kenal? Kalau diorang kenal, kau deny. Okey? Okey. Yang ketujuh, kalau kau jumpa orang Malaysia, kau lalu, diorang tangkap gambar apa, tak apa. Tapi kalau diorang nak tolong kau, kau cakap sorry lah, tak boleh ditolong. Awak tak boleh tolong saya, okey? There will be a strike kalau kau buat salah. Okey. Okey? Okey. Sekarang ni, bila kau dengar bunyi horn, kau boleh buka blindfold kau dan masa kau 1 jam setengah start. Clear? How to start? The horn you will hear horn. Kalau nak start dengan buat apa ni? Dulu first. Kau akan figure out, okey? Okey. Good luck, 1.5 hours. Bila horn start bunyi, kau boleh buka. Okey. Celebrity, welcome to Sesat.
Okey. Okay, Fizo ditinggalkan kat situ. Dia tak tahu dia kat mana. Boleh bangun tak? Tak boleh, tak boleh, babe. Fizo ditinggalkan kat situ. Dia tak tahu dia dekat mana. Saya rasa segagah-gagah dia kat cuak. Kita tengok compare dia dengan Azwali. We're gonna set up Azwali right now. Okay, dia dah buka mata, dia sedang mencari jalan. Really, dia start geledah beg kau. Jadi, okey, dengan GoPro sekali dia bawa. Dia tengah stop dekat depan tangga. Dia tengah pegang beg kau dengan dia tengah pegang GoPro. Okey, dia tengah naik. Aku pun tak sure, tapi GoPro semua dia dah bawakan. Thank you. Dia betul-betul dekat pintu tangga tu.
Rudy dia cilok duit kau. Tak masih lambat balik. Sekarang ni dia dah menuju ke keluar. Dia menuju keluar.